Hai korang, welcome back to my channel. Okay, hari ni saya nak masak ayam masak kari. Okay, ini bahan-bahan dia: bawang merah, semua rempah-rempah dia lah kan. Ni ayam kita letakkan kunyit, garam, lepas tu kita gorengkan ayam macam ni. Masak sampai ayam tu masak lah. Selepas tu korang gorengkan lah kentang tu. Korang gorengkan kentang. Selepas tu korang tumis bawang merah, bawang putih, halia, rempah-rempah, lada putih, lada hitam tu korang tumiskan lah sekejap. Lepas tu masukkan 1 paket serbuk kari. Masukkan serbuk cili. Korang gaul-gaul macam tu. Letak air sedikit. Korang masukkan air sedikit demi sedikit. Masukkan air asam. Korang masukkan kentang, ayam. Selepas itu barulah korang masukkan sekotak santan pekat. Selepas itu korang gaul-gaulkan begitu, biarkan masak sekejap. Masukkan telur. Kalau korang nak telur, letak sayur pun boleh. Masukkan garam. Masukkan serbuk perasa. Masukkan gula. Biar rasa dia tak tawar, tak masin. Selepas itu korang biarkan sekejap lah. Gaul-gaulkan gitu. Dah siap ayam masak kari.